Assalamualaikum Abah Channel. Hari ini kita ada di Masjid Seri Sendayan yang viral. Orang kata seni bina yang menarik. Kita ada dekat pintu masuk Masjid Sendayan. Nanti kita tengok seni bina kat dalam yang memang viral lah. Orang cakap cantik. Bina kat dalam memang cantik. Ada menara jam kiri kanan. Ada buat macam sesi combo. Ni dia punya kawasan sekitar dia. Dia punya landscape. Dia ada macam jalan masuk dikelilingi oleh bunga-bunga, pokok bunga. Ramai orang ada bergambar. Kita iklan sekejap, orang ambil gambar. Siapa sini? Santai kan? Santai kan? Ini kawasan dalam dia. Menara tinggi. Bangunan dia bukan putih, dia putih kekuningan. Dia ni sesi combo, photoshoot combo. Depan tu orang photoshoot kahwin. Masuk dalam. Masuk dalam. Jom kita masuk dalam. Kita tengok kat dalam macam mana. Kita masuk dekat bahagian dalam masjid. Memang sini tempat orang photoshoot. Photoshoot combo ada. Photoshoot kahwin pun ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok seni bina dia kat dalam. Cantik. Hai. Jom. Jom. Janganlah, itu tabung masjid tu. Tabung letak duit.
dalam. Ini kat dalam dia. Dia macam mana? Bukan ikut tak boleh, tapi rakaman ni jangan melibatkan gambar orang tau. Gambar pun dalam? Jangan ambil gambar siapa-siapa pun. Oh, okey. Kira rakam bangunan boleh lah. Jangan ambil gambar orang lah. Jangan ambil. Okey. Gambar saya nombor satu je. Ya, okey. Okey, Dek, terima kasih. Sini, Dek. Tapi perempuan limit di dalam tali tu, lelaki tak. Okey. Okey, Dek, terima kasih. Terima kasih. Abang yang jaga masjid ni dia maklum hanya boleh ambil gambar bangunan saja. Elakkan ambil gambar orang. Ini dia punya kawasan luar dia. Kita tengok kawasan dalam. Ini ruang utama solat. Memang cantik. Memang seni bina dia cantik. Okey, jom kita keluar. Takut mengganggu orang buat solat ke, buat solat sunat. Sekejap lagi kita masuk. Jom kita keluar pula. Jom kita tengok kawasan luar. Ni view daripada perkarangan masjid untuk kawasan luar. Oh, ni ruangan tempat ambil air semayang. Oh, menarik. Unik. Dia ada kiri, kanan dan kiri. Jom kita ambil gambar dulu sebelum kita balik. Okey. Kita dah selesai ambil gambar, ambil video. Jom kita balik. Adik-adik, kereta. Okey. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye-bye.